Rona kehidupan nama YouTubeku tentang kehidupan yang lalu. Dalam kehidupan ada pahit manisnya, kadang yang pahitnya ku sembunyikan, biar ada yang manisnya jadi ceritanya. Sebelum siang mesti ada malamnya. Kampung Sungai Sandar. Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera, selamat pagi, selamat malam, selamat tengah hari. Sewaktu dengan menonton Nek Mok. Jumpa lagi kita di Rona Kehidupan 2. Hari ini Nek Mok dengan family nak memancing di telaga air teman-teman. Ini adalah aktiviti mengejut. Tanpa dirancang, tapi kita terus on je. Mak, boleh kau pergi taman? Sampai. Taman, Mak. Si boleh. Taman ni asyik dah orang jaga. Ya, malam petang tu lah. Ada orang namanya. Stokin kau tahu. Stokin tu buka dalam petang. Sampai di telaga air teman-teman. Pakai ni. Assalamualaikum. Lah. Nak raya mek raya batin. Encik sayang. Masih seperti dulu teman-teman. Tenang. Tenang. Ada dapur untuk masak. Duduk makan santai-santai. Ini barangan kita baru lepas sarapan tengah hari teman-teman. Ini untuk kita masak nasi. Di mana umpannya? Oh, cepat masuk. Adanya mah guna motosikal. Air pasang teman-teman. Sekejap lagi kita mancing. Minggu depan pun kita akan mancing pula di sini. Ni kali ini bawa family dulu. Adik-beradik dengan family dia orang pernah buat di sini teman-teman. Di sinilah kita orang adik-beradik sambut family day, baik abang, baik adik-adik. Kali ini giliran kita pula. Ini ada kelainan teman-teman. Dia orang temu benda ni terapung dan beranyut. Teranyut. Pelik. Itu kapal yang pelik teman-teman. Tertutup habis tapi dia timbul. Dia orang parking je kat situ. Ya, tu air tumpah. Oh. Tak boleh Hol. Ya, batu dengan LD ni. Ya, aku mbak aku semua tu. Kita nak balik pancing. Banyak. Adik.
Malas aku nak angkat tu, Mak. Dah best, tak pulang. Ambil. Kali dapat satu belut, satu lepas. Wah. Oh, lepas. Tadi. Lepas. Wah, kena belut lagi aku. Nih. Lepas apa? Nih. Apa bunyi gegar belut tak? Oh, dah lepas. Lepas. Hebat speed dah. Wah, tengah laut. Buka aku. Masih kuat ni kam tengok dekat aja. Wah. Saya dah mak lepas. Ada tempat yang aku nak ambil. Lagi tu dah. Masih dekat. Tadi tu ditarik dah. Nampaknya belum makan. Dah 77 umpan makan. Siapa bunyi? Saya bunyi ke? Masuk lagi. Bunyi lagi. Tengah makan. Wah, tengah laut. Tahu ni kam kail mak. Hoi, potnya si Cun. Bilalah kau nak makan macam dah makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kena zinc. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya kan nak makan. Siapa yang jadi juara ni? Tanding mancing anak beranak ni. Siapa dapat ikan banyak ataupun terbesar dapat hamper. Ya Allah, berani jangkah macam tu. Di sini kalau nak memancing di kelong disediakan. Nah, banyak kelong-kelong di seberang. Berapa buah kelong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih daripada itu kelong-kelong sepanjang-panjang sungai. Mara laut bukannya sungai. Biar dia lepas dulu, tali lepas. Kami punya tadi kan? 看到妈了，知道了。真的，跟我刚刚做梦见的妈咪一模一样。还相机的，是啊，我以为是爸相不相见？怎么还有让孩子来相亲的呀？我叫赵阳，26岁，是个销售。好，现在开始做我们的妈咪。Mau tukar? Saya dah mau tukar. Mata kailnya kecil. Kecil ke tak? Kecil mau. Mama ya. Kadang-kadang ikan jan yang makan, ikan lunduk, ikan jan yang besar. Yang halus-halusnya memori daun pisang yang bertebaran yang Besar mata kailnya. Besar ya, boleh ya.
Mana ni? Sorry terlepas. Siapa? Tadi tu pukul 8. You all. Mami betul kau boleh makan ikan lele. Dapat esok lah. Halo. Lele. Ada bagi sih. Ni ada benda apa ni mbak kita Mel? Bardi. Ada kontainer besar ke mak? Ada. Jauh. Mak. Halo, ikan lele. Ya, lupa tu. Halo ikan Kalau lele. ada tadi nak. Ada umpan kan? Ikan lele. Terbaung kan tak? Semua banyak. Kan makan apa? Si bodek jatuh dek. Siapa pun naik tu dek. Aku kecil ah. Rona kehidupan nama YouTubeku tentang kehidupan yang lalu. Dalam kehidupan Kan gelama. Kita naik ah, kau bentar. Ada petik ah. Oi, jangan belentai oi. Ada petik ah. All. Semua bertelur. Amat, aku dapat amat. Dah. Sik. Kan, dah. Tukar ke sini, angin semua pergi belah nun. Dah Hasan. Melekat. Lekat. Alamak, buat tinggal. Buat. Saya dah rasa. Dah. Ya. Ya Allah. Besar ya ikan. Wow, mak mendapatkan ikan. Mak wapis mak wah. Ikan. Mak dapat ikan. Halusnya. Kenapakah halus begini kah? Okay guys, hari ini Nurul mendapat ikan. Hei, maju. Nurul kena jack. Bukan aku, Mak. Dia tadi dengan biar. Aku semua balik. Wah, dapat sidat. Aku dah Mengadila. kosong jap ni ah. Kan dalam tak apa dah mati. Plus cangkir, ambil banyakin, RM2. Betul Mbak situ. Dengan air sejok RM2. Bawa. Dia habis. Kena main ikan mana? Sebenarnya teman-teman, Nek Mok yang paling banyak dapat ikan. Tapi tak ada orang merakam dan kita pula lupa tekan kamera. Hahaha.
dapat lagi gelama. Kayu besar di bawah. Tak nampak muka pun tak apa. Tak ada orang nak ambil kita tarik ikan, guys. Ada dia. Aku ni sambal. Amat, kail aku, Mat. Confident aku akan mak. Kail Nurul dapat tak kali? Kain Nurul dapat. Okey dah. Dah makan. Aku tak mahu nak pula ajak. Ada nak nampak tu. Oh, saja. Dapat lagi mak. Lele lagi mak dapat. Kalau Kakak stok lah. Kau stok. Ai mak aku konong. dapat lagi ikan yang kita dapat. Memang abang tu Dia tak lawan bang, dia. Oleh kerana pancing Nek Mok aja yang kena makan, diorang masing-masing pakat-pakat cuba tarik teman-teman. Sampai dekat depan dan Nek Mok tak payah nak tarik ikan, dia orang yang tarik. Ada rasa? Go ahead. Ada. Ada rasa makan sih. ikan. Ikan kesukaannya. Wah. Nagol. Wah, gelama lagi. Doain kejap mak. Ada jual kasih. Dapat gelama. Lagi asal kita. Sampai si mampu ku nak narik. Orang yang narik, ya Allah. Ni. Apa ya mat? Wah, ikan apa ini? Ikan dia juga ikan lunduk. Ikan apa ini? Wah. Kepanggang. Ikan lunduk. Ai. Puyo siakap. Wah, keraku. Cik. Kosong kah? Apa macam nak gerak macam? Ada. Ikan gelama. Tidak tak sikok melompat ke ribah. Dek. Saya dah lagi dah cukup dah baik. Banyak ikan kita dapat. Mak dapat. Banyak ikan mak dapat. Mana silakan anak itu. Si dapat tak mat? Mungko si dapat mat mana semakin tak mat. Kan lain. Ikan lain tu. Kan lain. Mana ni engkau? Ai lain ni ikan dia. Mana? Merah ni. Dia nak selamatkan ikan. Entah keberapa dah. Ada ikanku. Sudah ikat juga sikit aja. Ada mata kail Jangan lagi. ngaco, aku tengah, aku dah si dapat. Oi, si ada kail mata kail ni mau. Sedap. Kita dah mula untuk masak makan malam teman-teman. Lagi 1, 2, 3. Ini kali lah. Dapat manggang. Tahu. Pelik juga caranya makan Si tahu RM2 kail. Enak warna ya tadi. Merah je belum dapat tu. Kita panggang. Wah, sampai 2 ikan gelama kuning. Aku boleh dapat. Kita nak panggang ikan. Ikan boleh kita mancing. Bang, mana geronong? Geronong. Okey. Kita tak guna tempat pemanggang. Kita bawa sendiri daripada rumah. Nama sayang adik-adik. Nya budak tanpa baju. Badang. Lepas. Seko pun tak nampak. Lepas. Baru nak berbunyi kau dah angkat dah ni. Nya nak ada. Ni adik tu. Mak kenapa tak nak?
Ya. Wah. Habis besar dah masak. Berat. Yo biar lambung ikan lah. Oi, nak melilit ke nak melilit dekatnya? Iya, ikan. Ikan dalam. Jangan apa. Aku dekat ni peti Ya Allah, bukannya makan di mulut, peti aja kena. Tu letak dalam. besar ya, paling besar. Ada yang paling besar, mak paling besar dalam. Ikannya apa lagi enggak? Apa pakai kotek? Air ku Lemak kambing. dah melekat Aduh. dua-dua tempat dah. Dah. Mak, jam dah kain tu saya dah mau. Nak aku pun nak mata dah aku pecah kau. Besar dah. Jom. Tanya. Mak. Mbak, takut. Dah 2 kilo. Yang dah dipanggang sekilo. Mancing pagi guys. Yang lain lagi berehat. Ini hari kedua kita memancing teman-teman. Awal pagi memang dah mancing. Ini memancing tidak dirancang teman-teman. Aduh. Memula kita nak pergi makan seafood. Kemudian alih pula nak bermalam di sini tiba-tiba. Kemudian satu hari je kita buat perancangan, kemas-kemas barang dan kemudian kita terus berangkat. Mula kita merancang untuk buat memancing di sini bersama teman-teman pada minggu 19 bulan. Di pun homestay sini pula dia kata ada kosong, terus kita masuk teman-teman pada hari semalam. Lama dah anak nak buat family day untuk kita teman-teman. Sebab selalu tengok adik-beradik bawa family dia orang bermalam di sini. Tapi tak menjadi. Sekarang ni plan tak dirancang, terus je menjadi. Itulah kalau dia rancang dari awal memang banyak-banyak halangannya. Sekarang ni kita terus on je. Minggu hari Sabtu depan kita akan bawa member-member mancing teman-teman. Kalau kita tak mancing sini pun kita bermalam di sini, kita mancing di kelong kat depan-depan tu teman-teman. Di sini kita mancing free saja teman-teman. Cuma kita bayar bilik family. Satu bilik RM220 sahaja. Akhirnya kita dapat ikan gelama teman-teman. Saya tak bawa tripod. Aduh. Kita menarik. Aduh. Wah. Oh, bi lawan ya. Kaget dia. Ya. Ya. Oh, ikan lah. Lagi mah. Hah? Laju-laju mah. Air pasang ni nyuanya. Air kena pasang. Wah. Lagi. Ikan yang lagi kelibah lagi mah. Di bahasa Ya, besar mak besar. Ikan tilapia. Cik berani aku. Target lah. Ya Adi. Ya Allah, siapa mak hadiah aja. Mak pun kain. Amat yang memancing ya Allah, ya Rahman. Ya Allah. Hai doa mak tek mabul. Ya Allah. Tempel dekat tangan rezeki. Kau dapat ember mak je ampun. Ni mancing tak akhir teman-teman. Lepas ni kita berangkat balik. Kemas-kemas dan siap-siap angkat joran. Kemudian kita balik. Hari Sabtu nanti kita jumpa lagi. Dah gerak-gerak nak balik.
Kunci dari Bik Pamir tak kah? Pamir! Kunci dari Bik dong. Bik. Ya, bang mak. Telaga air. Nang hari raya 14 buat 13 hari raya. Open house. Saya Sabtu Ahad tu. Semua orang open house. Ni kampung Telaga Air DABT Cafe. Sini banyak tempat makan tapi lagi tutup. Inilah kampung Telaga Air, teman-teman. Kita dah bergerak balik. Banjaran. Inilah hasil kita memancing, teman-teman. Adanya yang dah kita panggang malam. Kalau ikan gelama, jenis ikan gelama kuning tu habis semua. Kita panggang, teman-teman. Manis isinya. Okey, teman-teman. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, komen and subscribe.